Baru cakap dia mencipta nama besar. Tak bagi tahu pun apa pencapaian dia. Maaf lah kadang-kadang aku punya intro tu tak kena sangat. Aku tengah cari ayat sebenarnya. Sebab dia ni maksudnya dekatnya aku dengan dia ni umpama macam urat dengan urat merih tu. Apa cakap tu? Urat sembelih. Dekatnya dia dengan aku tu. Okey, kalau betul engkau dekat dengan dia, siapa nama betul dia? Living legend Muhammad Nur bin Murad. Selamat datang kepada Mama. Wow, aku perhatikan dia tadi tu baca sponsor Paradise dengan baca dekat handphone. Bangang kau tahu tak? Sponsor ni kalau tengok kau macam ni dia tarik balik sponsor. Sabar Mat, tadi baru undang-undang kita buat Mat. Maki je RM10 Mat. Tu korang bertiga. Kalau aku sign kontrak kita berempat. Satu maki 100 aku bayar. Perjalanan dia sebagai seorang penyampai radio. Antara yang influence aku untuk aku masuk Raja Lawak sebenarnya adalah kumpulan Sepah sendiri. Mat. Kau ni dulu janganlah Kita kenal dia kan. Abasal dekat sini baru nak kenal. bukan maksudnya daripada kecil dulu kau ni siapa, macam mana orangnya. Bersibuk haluan dari kecil. Aduh. Kita hari ni Mat panggil kau Mat. Kita nak borak satu-satu cerita hidup kita Mat. Aku sebab ini adalah podcast pertama dari hidup aku. Betul lah. Podcast luar apa semua. Podcast luar pada Singapura semua bagi aku tak nak pergi. Bayar pun aku tak nak pergi. Ui, Kenapa kau? Mendekat-dekat aku tak nak pergi. antara podcast luar yang pernah panggil kau Mat.